Kita bagi dia peluang kedua untuk merancang semula. Macam tadi kita ada sembang pasal hutang tu menjadi satu beban kan. Okay, macam mana kita nak ada satu mindset yang hutang ni sebenarnya dia juga boleh menjadi satu peluang. Sebenarnya benda ni kita boleh ada konsultan yang boleh advise dengan lebih detail lagi lah dalam benda tu. Contoh untuk masyarakat kat luar sana ataupun penonton kita lah, kalau mereka ada keinginan untuk tahu lebih mendalam dalam isu-isu seperti ini, okay, di mana agaknya dia boleh mendapatkan info-info seperti ni? Sebenarnya kerajaan sini pun ada agensi kerajaan yang boleh reach out lah. Betul, boleh reach out, betul dekat SBM juga. Macam-macam lah sebenarnya yang bagus. Macam ada AKPK ke semua tu. Tapi macam kita punya perkhidmatan berbeza lah dengan AKPK. Betul lah. Macam AKPK ni, kalau dari segi sebab pengurusan hutang ni, apa yang mereka buat ialah mereka akan berunding dengan institusi kewangan untuk kurangkan komitmen bulanan pelanggan ni. Faham. Tapi dengan cara apa? Dengan cara memanjangkan tempoh. Adakah itu satu perkara yang baik? Contohnya lah loan tu dah tinggal 5 tahun kita nak serve. So bila dia tarik panjang 10 tahun, secara keseluruhannya dia akan ada penambahan juga loan tu. Betul. Tapi bagus untuk kita kita rancang balik, planning balik. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah, walaupun kita dah join KPK tu, 2 tahun pertama tu kita cuba rancang lah apa cara yang kita boleh untuk selesaikan terus, buat full settlement. Sebab ada je customer kami yang ada 5, 6, 7 komitmen dia dalam AKPK, loan kereta lah, personal loan lah, kad kredit apa semua tu. Dan kita bantu untuk selesaikan semualah. Kita akan cuba juga tengok mana yang boleh dapat rate yang lebih rendah, supaya bulanan dia lebih rendah lah. Kita bagi dia peluang kedua untuk merancang semula.